رب العالمين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat mereka yang mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, pada hari yang penuh keberkatan ini, kami berhimpun bagi menyempurnakan majlis khatam Al-Quran. Kami memohon kepada-Mu agar menerima segala bacaan kami, memurniakan kefahaman kepada kami, dan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penawar bagi hati-hati kami. Jadikanlah ia penghibur duka, penenang jiwa,